Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Profesor Nur Azimah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya Fakhrizat M. Fauzi akan menceritakan tentang kisah yang telah saya pilih daripada teks Sulalatus Salatin yang bertajuk Pertarungan Hang Tuah dan Hang Jebat. Jadi ini merupakan tugasan individu untuk khusus prosa Melayu. Jadi tanpa membuang masa, kita mulalah mencerita. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, terdapat 5 orang pahlawan gagah yang mempertahankan keamanan negeri Melaka. Kumpulan pahlawan tersebut diketuai oleh Hang Tuah dan 4 lagi sahabatnya iaitu Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekiu dan Hang Kasturi. Namun, kisah ini hanya memfokuskan 2 watak sahaja, iaitu Hang Tuah dan Hang Jebat. Cerita bermula apabila Hang Tuah yang telah disangkakan mati dihukum Sultan kembali ke istana dalam keadaan gagah membawa amanah yang besar iaitu membunuh Hang Jebat, seorang sahabatnya yang sedang mengamuk kerana mempertahankan namanya. Hang Jebat telah menguasai istana dan membunuh ramai orang istana dalam kemarahannya terhadap kezaliman Sultan. Maka, kembalinya Hang Tuah telah menggegarkan seluruh kota Melaka. Telah pergi ke rumah Hang Jebat, Hang Tuah berdiri di kaki tangga istana sambil memanggil Hang Jebat turun dari anjung istana. Dengan langkah berani, Hang Jebat akhirnya turun. Kedua-dua pendekar itu berdiri menghadap satu sama lain. 2 sahabat yang pernah bersumpah setia kini ditakdirkan menjadi musuh. Masing-masing menyedari bahawa pertembungan ini bukan semata-mata soal dendam, tetapi soal prinsip dan kesetiaan kepada daulat dan kebenaran. Pertarungan pun bermula. Hang Tuah dan Hang Jebat berlangsung hebat di tengah balai istana. Tikaman dan libasan keris berbalas tanpa henti. Perlawanan mereka tidak seperti orang kebanyakan, ia seperti 2 bayang saling bersilat dalam ribut. Hang Tuah menyerang dengan kesetiaan kepada Sultan, manakala Hang Jebat pula menangkis dengan semangat membela sahabat dan menuntut keadilan. Namun, dalam kesungguhan itu, terbit juga rasa sedih dan pilu yang tidak mampu diluahkan. Ketika pertarungan semakin sengit, keris Hang Tuah tiba-tiba patah. Maka dia segera berundur ke tepi tiang istana dan membaiki kerisnya. Dalam saat genting itu, Hang Jebat membenarkan Hang Tuah memperbaiki senjatanya. Hang Tuah lalu kembali bertarung setelah memperkuatkan semula kerisnya. Namun, 3 kali berturut-turut keris Tuah tetap patah apabila bersua dengan keris Jebat. Pada saat itu, dia terpaksa berundur ke tiang istana menunggu saat sesuai untuk bertindak semula. Dengan kehendak Allah, Hang Jebat tiba-tiba tersilap langkah dan kerisnya tersangkut di calahan dinding pintu istana. Dalam keadaan itu, Hang Tuah segera menghampiri dari belakang dan menikam Jebat tanpa sempat dia melawan. Tikaman itu bukan sekadar mengenai tubuh, tetapi juga menggores ikatan sahabat mereka yang telah lama terjalin. Hang Jebat rebah ke lantai istana, darah membasahi tubuhnya. Dia menahan kesakitan, namun wajahnya tetap tenang. Dia menerima takdirnya bukan dengan marah, tetapi dengan keinsafan. Hang Tuah yang berdiri di hadapannya diam membisu. Di hatinya, badai penyesalan mula bergelora. Pertarungan itu mungkin menenangkannya sebagai pahlawan, namun dia telah kehilangan sahabat sejati yang pernah mengangkatnya dahulu. Setelah Hang Jebat meninggal dunia, perintah Sultan dilaksanakan untuk menghapuskan segala keturunan dan peninggalannya. Rumahnya dirobohkan, tanahnya digali sehingga habis, dan mayatnya serta keluarganya dibuang ke laut. Segala nama dan warisan Jebat mahu dipadam dari sejarah negeri Melaka agar tiada siapa yang mengingati pemberontakan itu. Sebagai ganjaran atas ketaatannya, Sultan Mansur Shah melantik Hang Tuah sebagai Laksmana Melaka. Beliau diberikan pedang kebesaran kerajaan dan dihormati seluruh negeri. Namun, dalam hatinya, Hang Tuah membawa luka yang sangat dalam. Gelaran dan pangkat tidak pernah mampu menggantikan persahabatan yang telah hilang. Walau menang di mata dunia, Hang Tuah tewas dalam jiwanya sendiri. Jadi melalui kisah yang telah diceritakan sebentar tadi,
Terdapat beberapa watak perwatakan yang boleh disimpulkan hasil daripada melihat dua karakter tersebut, iaitu Hang Tuah dan Hang Jebat. Untuk yang pertama, karakter Hang Tuah. Hang Tuah merupakan seorang yang taat kepada Sultan. Hang Tuah membunuh Hang Jebat walaupun Jebat adalah sahabat karibnya. Sentiasa menjunjung titah Sultan dan bertindak menurut perintah. Yang kedua, Hang Tuah berani dan tegas dengan prinsip kesetiaan. Beliau berjaya menewaskan Hang Jebat dalam pertarungan yang hebat. Bukan itu sahaja, dia percaya bahawa derhaka kepada raja itu adalah salah satu perbuatan yang membawa dosa besar. Untuk karakter kedua, iaitu Hang Jebat. Hang Jebat merupakan seorang yang berani menentang kezaliman. Beliau mengamuk di istana kerana tidak berpuas hati dengan ketidakadilan terhadap Hang Tuah. Yang kedua, bersemangat dan setia pada sahabat. Tindakan Hang Jebat yang dilakukan demi membela nama baik Hang Tuah merupakan seorang perbuatan yang menunjukkan kesetiaan beliau kepada sahabat-sahabatnya. Yang terakhir, mahukan keadilan tetapi tersasar caranya. Hang Jebat berniat baik, namun tindakannya melanggar batas sebagai raja. Untuk pengajaran dan nilai murni yang boleh didapati pada kisah tersebut adalah kesetiaan kepada pemimpin. Hang Tuah menunjukkan contoh setia kepada raja walaupun beliau sering diuji. Yang kedua, keberanian menegakkan keadilan. Hang Jebat sanggup berjuang demi membela sahabatnya yang dizalimi. Yang terakhir, pengorbanan demi amanah. Hang Tuah berkorban perasaan dan membunuh sahabatnya demi tugas. Untuk pengajaran, taat kepada pemimpin itu penting, tetapi keadilan harus diutamakan. Kesetiaan tidak seharusnya membenarkan kezaliman atau ketidakadilan untuk berlaku. Yang kedua, tindakan yang baik mestilah disertai dengan cara yang betul. Hang Jebat berniat membela sahabatnya tetapi mengamuk. Itu bukanlah jalan yang tepat. Yang terakhir, sahabat sejati berani mempertahankan antara satu sama lain. Kita dapat lihat dalam cerita tersebut, walaupun Hang Jebat derhaka, niatnya adalah untuk membela Hang Tuah, iaitu sahabatnya. Jadi itu sahaja daripada saya untuk cerita tersebut. Sekian, terima kasih.